Hai semua, selamat datang. Hari ini, jom kita mulakan satu pengembaraan yang memang epik. Kita akan jelajah dunia untuk cari jejak nenek moyang kita yang paling awal. Dah sedia nak travel merentas masa dan benua? Okey, untuk pengembaraan kita ni, kita akan rujuk pada bab 3, subbab 3.2, tajuknya Lokasi Zaman Prasejarah di Dunia. Jadi, semua yang kita akan lihat ni memang berdasarkan sumber yang sahih. Kita akan gali bukti-bukti yang mereka tinggalkan, terus dari sumbernya. Cuba kita fikir sekejap, siapa kita sebenarnya sebelum sejarah sempat ditulis? Apa agaknya cerita yang tersimpan di sebalik artifak-artifak lama dan dinding-dinding gua purba tu? Jom kita cari jawapannya sama-sama. Okey, jom kita start. Untuk pusingan pertama ni, kita akan lawat tapak-tapak prasejarah yang paling ikonik di seluruh dunia. Kita mulakan dari Eropah, terus ke Timur Tengah dan kita akan saksikan sendiri di mana semuanya bermula. Destinasi pertama kita, kita kena travel jauh ke belakang, zaman ais di Eropah. Cuba bayangkan, dunia masa tu dilitupi ais tebal dan kat sinilah, tersembunyi di Perancis, kita jumpa Gua Chauvet. Ia macam sebuah kapsul masa yang sangat menakjubkan. Okey, apa yang buat tempat ni sangat istimewa? Usia dia. Gua Chauvet ni pernah didiami lebih kurang 30,000 tahun sebelum Masihi. Gila kan? Dan bukti utamanya, lukisan-lukisan gua ni. Tengoklah, bukan calang-calang contengan tau. Ini karya seni. Ia tunjukkan yang mereka ni bukan je pemburu yang hebat, tapi juga artis yang ada daya pemerhatian yang tajam. Hebat betul. Baiklah, dari gua di Perancis, kita lompat sikit ke depan dalam garis masa. Jom kita ke utara, ke Britain. Dekat sini, ada satu monumen yang sampai sekarang pun penuh dengan misteri, megah dan penuh teka-teki. Inilah dia, Stonehenge. Tengoklah betapa gahnya binaan ni. Stonehenge ni bukan dibina sekelip mata ya. Ia makan masa antara 3,700 hingga 1,600 sebelum Masihi. Kenapa ia dibina? Itu soalan cepu mas. Ramai penyelidik percaya ia ada kaitan dengan upacara ritual. Tapi bukan tu je. Susunan batu-batu gergasi tu pun macam sengaja dibuat untuk kaji bintang dan matahari. Macam kalender angkasa purba. Okey, kita dah tengok misteri ritual di Eropah. Sekarang, kita terbang ke salah satu penempatan yang dianggap sebagai bandar terawal di dunia. Jom kita ke Turki, ke Çatalhöyük. Yang penting pasal Çatalhöyük ni, ia adalah satu revolusi. Bayangkan, sejak 7,100 sebelum Masihi lagi, dah ada masyarakat yang tak hidup nomad. Mereka mula menetap. Kuncinya, pertanian. Bila dah pandai tanam barley dan gandum, mereka tak perlu lagi berpindah randah cari makanan. Dan dari sinilah, langkah pertama ke arah pembinaan bandar, masyarakatnya lebih kompleks dan tamadun yang kita kenal sekarang, bermula. Okey. Kita dah merata dunia. Sekarang, jom kita balik kampung. Dalam bahagian kedua ni, kita akan fokus ke rantau kita sendiri, Asia Tenggara, untuk bongkar rahsia-rahsia prasejarah yang tak kurang hebatnya. Dan cuba tengok garis masa ni. Tunjukkan betapa lamanya sejarah manusia dekat rantau kita ni. Kita bercakap tentang 94,000 tahun sebelum Masihi dengan penemuan Flores Man di Gua Liangbua, sampailah ke zaman logam di Banqiang. Nampak tak? Asia Tenggara ni pun ada cerita pulbunya yang tersendiri, yang sangat kaya. Daripada semua lokasi yang power ni, jom kita zoom in ke satu permata negara kita sendiri, Lembah Lenggong di Perak. Dan ia diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO tau. Di sinilah orang Perak Man ditemui. Usianya lebih kurang 11,000 tahun sebelum Masihi. Sangat-sangat lama. Dan nak bagi anda faham betapa pentingnya penemuan ni, rangka Perak Man adalah antara rangka manusia zaman Paleolitik yang paling lengkap pernah dijumpai di seluruh Asia Tenggara. Bukan biasa-biasa ni. Jadi, kepentingannya memang tak boleh disangkal lagi. Penemuan ni, macam yang disebut, adalah bukti paling penting yang menunjukkan kehidupan manusia zaman prasejarah di negara ini. Ia macam satu tingkap terus ke masa lampau. Kita boleh tahu macam mana rupa mereka, tahap kesihatan dan cara hidup mereka masa tu. Tapi jangan ingat Lembah Lenggong je yang hebat. Seluruh rantau kita ni penuh dengan inovasi. Contohnya di Banqiang, Thailand. Masyarakat kat sana dah pandai bertani, buat barangan logam dan tembikar. Hebat kan? Lepas tu di Sahun, Vietnam pula, mereka ni pakar buat tembikar masa zaman besi. Ini menunjukkan yang setiap tempat ada kepakaran masing-masing. Sangat pelbagai.
Baiklah, kita dah lihat jejak-jejak purba ni di merata tempat. Sekarang, untuk bahagian terakhir, jom kita cuba fahamkan kenapa semua ni penting sangat. Apa maknanya untuk kita hari ni? Sebab ini bukan sekadar sejarah, ini warisan kita bersama. Banyak tempat yang kita lawat tadi macam Lembah Lenggong dan Stonehenge diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Kenapa agaknya? Sebab tempat-tempat ni ada nilai yang melangkaui sempadan. Nilai untuk semua manusia. Jadi, ia bukan milik satu negara je, tapi milik kita semua. Dan tanggungjawab kita jugalah untuk melindunginya. Jadi, cuba kita renungkan sekejap. Di satu sisi, kita ada tapak-tapak purba ni, warisan yang tak ternilai harganya, yang ceritakan dari mana kita datang. Dan di sisi lain, kita yang hidup di zaman moden ni ada satu amanah besar. Amanah untuk jaga dan pelihara semua bukti ni, supaya anak cucu kita nanti pun dapat lihat dan belajar daripadanya. Pengembaraan kita untuk kali ni dah sampai ke penghujungnya. Tapi persoalan tu masih ada kan? Setiap kali ada penemuan baru, kita rasa macam selangkah lebih dekat nak faham masa lalu. Tapi agaknya, apa lagi rahsia nenek moyang kita yang masih tersimpan kemas di bawah tanah sana, yang masih tunggu masa untuk ditemui?